ikan dua negara. Ikan dua negara? Yes, daging salai ni dia ada bagi dia one set salad. And then ada 3 jenis sos lah. Panggang kita punya daging berapi. Ada ya jadi ya? Tengok. Jadi dit. Abang. Baik ah. Kau nampak tak belakang ni? Cantik kan? Aku cakap terus terang, tempat ni memang cantik. Lagi kalau korang datang petang-petang nak menjelang malam macam aku ni. Wow. Melantak be. Okey, aku sekarang ni berada dekat area Meru Ipoh bersama kawan-kawan aku ni. Sajalah lepak-lepak satu hari dekat Ipoh. Okey, sekarang ni dah petang nak menjelang malam. Tadi kita tengok-tengok dekat TikTok, kita jumpa satu pop makan ni baru buka dekat dataran Ipoh. Nampak macam menarik. Nak tahu kat mana apa yang kita makan, korang like video sampai habis. Tapi macam biasa guys, jangan lupa subscribe channel aku Melantak Babe. Itulah. Ipoh ni berapa hujan, elok sangatlah kita pergi makan sekarang. Jom. Okey geng, kita dah sampai dah dekat satu tempat yang sangat cantik ni. Rumah tradisional Melayu Meru Ipoh, Big Stone. Cantik lah. Right. Mana bang? Sana bang? Okey bang, terima kasih bang. Asma Badru. Oi. Asma Badul dia panggil aku. Aku Melantak Babe ni. Yelah, kita masuk tempat Asma Badul macam ni jadi ya. Okey geng, setelah meredah pelbagai rintangan, hujan lebat dekat Meru, akhirnya kita sampai dekat satu pop makan ni. Aku boleh kata pop makan ni unik, best betul. Iaitu dekat sini, Big Stone yang berada dekat sebelah Bulatan Meru Ipoh. Yang lagi best kat sini ialah dia tema rumah Melayu klasik dekat Ipoh tau geng. Nak tengok apa menarik? Jom. Kau sampai sini je kau nampak ada pot-pot ber-OOTD. Kat sini pun ada. Tapi yang menariknya sini kau tengok. Kau tengok geng, rumah Melayu lama. Itu yang best tu. Aku pun tak tahu bila masa Meru ada tempat macam ni. Sebab aku biasa lepak dekat Meru Ipoh. Aku biasa lah nampak sebelah Bulatan ni, tapi aku tak sangka rumah ni dah jadi tempat pop makan sekarang. Menarik kan? Okey, kalau cik boleh tengok dekat belakang tu, kita punya best seller ikan dua negara. Ikan dua negara? Yes, ikan dua negara, and then udang galah cili Thai, and then daging salai berapi lah. Itu antara top menu yang selalu customer. Daging salai berapi tu dia makan macam mana? Okey, daging salai tu kalau cik tengok. Okey. Oh, ada sini. Yang ni. Okey. Daging salai ni dia ada bagi dia one set salad, and then ada 3 jenis sos lah. Ada 3 jenis sos. Yang ni kita kena grill sendiri. Mana dia akan bagi tempat grill sekali lah? Ya, betul. Okey, menarik. Okey, kalau kat sini kita macam masakan Thailand lah. Thailand lah. Tapi dia kebanyakan dia banyak yang pedas, tapi kalau customer datang boleh request. Okey, kita buka daripada pukul 12.30 sampai 10.30 malam tu kita last order. Hari-hari buka ke apa? Kita tutup hari Selasa. Hari Selasa tutup lah. Kalau nak datang sini boleh wis Big Stone Meru Food Garden. Big Stone, ada sebelah Bulatan Meru kan? Diki macam saya tengok dia peti makan rumah-rumah Melayu klasik kan? Ya betul. Tu lah, cantik lah. Okey, tak apa, saya bincang dengan member saya dulu, nanti saya order. Okey, terima kasih. Sama. Kau makan apa? Aiskrim kelapa? Aiskrim kelapa. Kenapa? Ada macam Thailand tak? Ada ya? Jadi tengok. Jadi dit. Abang. Baik lah. Nice lah. Makan pula geng dekat tempat cantik macam ni. Alamak, memang nice. Okey geng, ini semua menu-menu yang aku dan kawan-kawan aku order. So ini nama dia ialah daging salai. Daging salai berapi ya. Sebab apa sebab berapi? Sebab jari kita kena apikan dekat sini. So dia makan bersama ni. Bersama sayur dengan ada 3 variasi sambal. Lepas tu yang ini pula nama dia ialah apa ni? Nama Miang Plus Siakap. Yang special dengan tengok rupa dia. Lepas tu yang ini ialah Siakap dua negara. Ada kerabu mangga dengan macam kuah 3 rasa. Daging bakar Thai. Lepas tu ada kalai ikan masin. Cuba kau senduk yang ujung tu. Yang ini menarik sikit geng. Kau tengok. Ni. Udang galah. Tom yam udang galah geng. So sekarang ni aku nak tunggu kuali panas. Dah panas dah. Jom buat terus. Tu dia. Ada Chef Amir kat sini. Nampak? Kita panggang kita punya daging berapi, daging salai. Cara ni ialah ambil daging ni, kita makan, letak kat salad ni. Dua daerah ni itu. Dua negara bang. Dua negara ni. Ini Miang Pla. Miang Pla. Dia miang gatal-gatal sikit bang. Lepas tu letak suu ni. Mihun ni. Macam mihun. Kalau kau nak letak ni boleh pakai ni, tapi kita tak payah.
Ulung sikit. Cicah je nak. 3. Boleh. Ikut kau. Ikut kau. 1, 2, Banyak sikit. 3. Masuk mulut. Bismillah. Okey. Oh. Enak. Dan. Kau sedap. So sedap kan? Baik. Daging sedap daging dia. Makan lembut. Daging lembut lah, yang penting lembut. Tengoklah siapa yang masak ni. Okey geng, ini dia kat depan aku. Menu-menu yang aku dan kawan-kawan aku order daripada restoran Big Stone yang berada dekat Bulatan Meru. Okey, ini merupakan cawangan kedua diorang. Diorang ada dekat Merbuk dan ini cawangan kedua diorang yang berada dekat Bulatan Meru. Aku tadi scroll TikTok dengan member-member aku dah usah-usah, aku dah aim dah apa menu yang aku ambil. Dekat sini macam kau nampak tadi, member aku tengah bakar daging salad babi tu. So bila dah bakar, hasilnya macam ni lah. Cara dia ialah kau ambil salad, kau ambil daging kan, daging yang tadi kawan aku dah bakar tadi. Kita letak daging tu dekat sini. Lepas tu kau boleh letak mihun dekat sini. Lepas tu kau ada 3 pilihan sambal. Kau boleh pilih sambal mana yang kau nak ambil. Macam aku celup ketiga-tiga sambal ni. Sambal ni aku celup dia dengan last sekali sambal sukia. Dan bismillahirrahmanirrahim. Wow. Okey, cakap terus terang untuk menu macam ni aku pernah makan, tapi apa yang menarik bagi aku dengan dia punya daging. Daging dia iris nipis-nipis. Bila kita masak memang lembut. Untuk rasa, daging dia ni bagi aku dia sedikit tawar. Yang membuatkan dia lebih sedap ialah padanan 3 jenis sambal ni. Ada sambal yang manis-manis pedas, ada sambal yang pedas-pedas masam, ada sambal yang berlemak, ada sambal sukia tu. Kau nampak tak belakang ni? Cantik kan? Aku cakap terus terang, tempat ni memang cantik. Lagi kalau kau datang petang-petang nak menjelang malam macam aku ni, memang cantik gila. Nak solat jangan risau, kat sini pada surau. Tak ada hal lah. Lepas ni aku nak cuba ni pula. Ini nama dia ikan siakap 2 negara. Kenapa 2 negara? Sebab satu ada kabu mangga melambangkan Thailand, satu lagi macam masakan-masakan Malaysia, iaitu 3 rasa macam ni lah. Macam sambal-sambal macam tu. Kat sini bagus lah. Aku datang ni hari Sabtu. So kau tengok memang meriah. Tak berhenti-berhenti sampai kaunter pun beratur. Okey, lepas tu kita layan ni pula. Ini ialah tom yam. Tom yam udang galah. Dekat sini ikut nasib lah. Kalau ada udang galah, stok udang galah banyak, diorang letak je udang galah. Kau tengok udang galah besar-besar. Kau ambil ikan bahagian dalam sambal tu, rasa bismillahirrahmanirrahim. Yang ini ikan dia masak sambal tapi dia manis-manis sikit. Ikan dia ni bagi aku goreng garing. Kalau untuk saiz dia pun saiz besar. Dia jenis ikan yang kau dah belah tengah-tengah dia, kau kepak macam butterfly macam tu. Lepas tu kita hirup sikit dia punya tom yam. Bismillahirrahmanirrahim. Okey, tom yam dia ni, dia tom yam yang macam bersusu sikit. So, dia masam-masam berlemak. Untuk aku lagi suka kalau dia lebih masam. Ni untuk aku lah. Tapi, selera orang subjektif. Yang ini dia lebih lemak-lemak sikit lah. Tambah tom yam tu lebih masam, lebih berminyak sikit. Aku lagi suka lah. Tak apa, kita layan. Untuk kerabu mangga ni sedap. Kena masam. Dia punya mangga muda. Lepas tu dia rasa masam-masam manis. Ada kacang kat atasnya. Okey. Makin ramai kat sini. Cantik kan tempat ni? Cantik kan? Ini rumah klasik lama ni. Kau boleh datang sini dengan family, boleh datang sini dengan tunang, dengan girlfriend, dengan mak bertua ke boleh. Dengan member-member pun boleh. Kau tengok tempat ni cantik, boleh ber-OOTD. Okey, untuk makanan pula ada banyak pilihan. Aku rasa kenalah dengan selera kita sebab menu-menu macam ni kan. Lepas tu nak layan ni. Daging apa nama dia ni? Daging bakar Thai. Ya, daging bakar Thai. Nampak? Kilat. Rasa bismillahirrahmanirrahim. Lembut. Menu-menu macam ni, dekat terus terang, kita nak jumpa dekat kedai-kedai tom yam belah-belah rumah tu memang susah lah. Kalau sekali-sekali kita layan menu-menu Thailand premium macam ni, memang menarik. Dia bagi sekali dengan macam sambal cili Thai manis-manis ni. Tapi bagi aku, untuk dia punya daging ni, kau makan macam tu pun dah sedap lah. Dia manis-manis, melekit-lekit dan lembut. Rasa. Lepas tu geng, ini, benda ni aku tengok member aku tak stop makan, iaitu dia punya aiskrim kelapa. Aiskrim kelapa dia ni memang berlemak, sedap. Tak percaya. Tak apa, aku cuba. Bismillahirrahmanirrahim. Kau bayangkan kelapa yang berlemak tu, kau makan aiskrim kelapa lemak sangat lembut. Lepas tu ada macam buah kabung dalam dia, ada isi kelapa. Memang sedap. Ini bagi kat anak-anak korang, kat wife korang ke apa, tersenyum satu hari. Cuma aku nampak masalah kat sini, mungkin waktu orang ramai, servis dia agak lambat sikit. Tapi aku rasa benda ni benda kecil lah, sebab aku datang pun waktu cuti sekolah, so dah agak pack. Tapi aku rasa benda ni diorang boleh improve lagi. Dan dari situ menarik kat sini konsep troli. Diorang dah siap, korang dah order, dah scan, dah bayar. Lepas tu dia akan panggil, korang kena ambil sendiri guna troli. Menarik. Ini pula. Ini lagi satu. Ini miang pla geng. Apa yang menarik dengan miang pla ni, dia berbeza daripada miang pla yang kita biasa makan dekat kedai-kedai tom yam. Kedai-kedai tom yam ada juga buat miang pla. Tapi yang ini geng, dia bakar dengan garam. Kan dia kata bakar dengan garam kan? Selak sikit.
Alamak, memang nice. Yang pula ni macam biasa geng. Kau akan makan dengan salad-salad yang sama tu macam tadi. Ikan dia lembut tau. Ikan lembut macam ni. Lepas tu kita makan dengan mihun. Macam biasa dia lebih kurang macam kita makan daging tadi lah. Dan dia akan bagi 3 jenis sambal. Sambal ni rasa dia flavornya berbeza-beza. Ikut korang kau nak ambil yang mana. Macam ni. Bismillahirrahmanirrahim. Ini untuk aku lah. Ikan ni dia ada flavor. Tempat lain masa kita dapat dia goreng. Yang ini dia bakar garam. So dia ada rasa sedikit masin-masin lemak dekat ikan tu. Aku akan tahu lah. Tapi okey lah. Aku rasa untuk menu subjektif. Mungkin ada menu yang kena dengan takat korang, ada yang tak. Tapi kalau kau nak dapatkan tempat makan dengan vibe yang best, tempat yang luas, parking yang okey, ada surau semua, bagi aku tempat yang cantik. Aku rasa kau datang dekat restoran Brixton yang berada dekat Meru. Cakap dengan diorang, tengok dia Melantang Babe, insya-Allah kau akan dapat parking kat sini. Parking percuma. Okey geng, aku nak terus makan. Macam biasa jangan lupa subscribe channel aku Melantang Babe. Insya-Allah ada benda-benda ada makan menarik aku. Terima kasih pasal support. Assalamualaikum. Bye bye.